Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syazrin bin Muhammad Hamdi dan ini merupakan refleksi saya tentang psikologi dalam konteks pengajaran dan berdasarkan pengalaman saya semasa latihan mengajar. Jadi dari segi pengajaran, saya telah mengajar topik tingkatan 4 formula kimia yang melibatkan formula molekul, formula empirik dan pengiraan peratus sisip unsur. Dalam PDP tersebut saya melibatkan penggunaan pendekatan aktiviti berkumpulan iaitu Chemical Formula Challenge dengan menggunakan mini papan putih. Jadi murid menunjukkan keterlibatan yang tinggi terutamanya apabila terdapat elemen pertandingan dan melibatkan ganjaran markah. Okey. Namun begitu saya mendapati terdapat segelintir murid yang kurang aktif dan masih keliru dengan konsep asas seperti nisbah mol dan menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor bulat ataupun nombor integer. Jadi dari segi kenapa dan bagaimana situasi ini berlaku, saya menyadari bahawa faktor psikologi memainkan peranan yang penting dalam PDP. Dari aspek naluri ingin tahu, murid menunjukkan minat yang tinggi apabila aktiviti melibatkan cabaran dan persaingan. Itu yang saya nampak lah. Namun dari segi sudut naluri sosial, terdapat murid yang hanya bergantung kepada rakan kumpulan yang lebih aktif dan kurang melibatkan diri secara sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan hierarki keperluan Maslow yang dibelajar pada minggu ini, tidak semua murid mencapai tahap keperluan penghargaan, di mana ada murid yang kurang yakin untuk memberikan jawapan kerana mereka takut jawapan mereka salah. Ini juga mempengaruhi motivasi mereka dalam pembelajaran yang lalu. Okay, jadi selain itu dari segi motivasi saya dapati ada murid yang lebih menunjukkan motivasi ekstrinsik iaitu apabila diberikan ganjaran markah ataupun pujian. Okay, mereka lebih suka apabila diberikan markah, pujian dalam pembelajaran mereka. Okay, namun motivasi intrinsik masih kurang kerana sebahagian murid hanya fokus kepada markah dan bukan kepada kefahaman konsep. Jadi dari segi aspek desakan pula, terdapat murid yang menunjukkan tingkah laku pasif kerana kurang dorongan untuk mencuba menyelesaikan masalah soalan yang lebih mencabar. Mereka lebih bergantung kepada rakan mereka yang lebih bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi daripada pengalaman ini, saya belajar bahawa sebagai seorang guru, saya sendiri perlu memahami psikologi pendidikan bagi memastikan aktiviti yang dijalankan ataupun PDP yang dijalankan dapat memenuhi keperluan murid dari segi emosi, sosial dan motivasi. Saya juga menyedari bahawa peranan guru sangat penting dalam membina motivasi murid melalui maklum malas yang membina, memberi peluang kejayaan kecil dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar. Aktiviti yang menarik sahaja tidak mencukupi jika semua murid tidak terlibat secara aktif sebab pembelajaran secara berkumpulan adalah tujuannya adalah untuk melibatkan keseluruhan ataupun semua murid untuk terlibat secara aktif agar mereka memahami konsep, memahami asas dan akhir sekali memahami pelajaran tersebut. Jadi akhir sekali dari segi cadangan penambahbaikan pada masa hadapan, saya akan memastikan setiap murid mempunyai peranan dalam kumpulan bagi meningkatkan penglibatan mereka. Maksudnya, ni buat ni, yang ni buat ni, yang tu buat tu. Saya juga memberi lebih banyak galakan dan maklum malas positif untuk meningkatkan keyakinan murid. Selain itu, saya akan merancang aktiviti yang bukan sahaja memberi ganjaran markah, tetapi juga membina motivasi intrinsik dengan menekankan kepentingan memahami konsep. Saya juga akan lebih peka terhadap keperluan murid berdasarkan aspek psikologi seperti tahap keyakinan dan kesediaan mereka untuk belajar pada hari itu. Jadi kesimpulannya, pemahaman terhadap psikologi dalam pengajaran amat penting bagi memastikan PDP berjalan dengan bagus dan berkesan kerana ianya membantu guru memahami tingkah laku, keperluan dan motivasi murid dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Itu saja, sekian, terima kasih.